Ramadan 1446 Hijrah, peluang menaja di bulan Ramadan. Program yang disediakan oleh Masjid Puja Alam, di mana jika ada penaja-penaja yang ingin menaja boleh memilih mengikut kemampuan untuk menaja di bulan milik. Hari ini 22 Ramadan 2025, kita berada di Masjid Puja Alam. Ini adalah gerbang pintu masuk ke perkawinan kawasan Masjid Puja Alam. Dekat di depan kita masuk yang beroperasi 24 jam. Di sini adalah main lobby untuk menuju ke Dewan Solat Utama Masjid Puja Alam. Di belah kiri terdapat lot parking kereta, dan di belah kanan juga terdapat lot parking kereta. Sangat luas dan sebagai tempat boleh berbuka puasa dan molek. Dan juga di lobi ini juga terdapat pusat pentadbiran di kanan dan kiri bangunan untuk bahagian pusat pentadbiran ini. Dan ini adalah laluan utama untuk pergi ke Dewan Solat Utama. Hanya lobi ini hingga dapat membuatkan 2 kipas legasi. Dan ini adalah pentas untuk bacaan tahlil ataupun bacaan sebelum waktu berbuka. Makanan-makanan murah telah disediakan. Ini adalah koridor di luar Dewan Solat Utama. Sangatlah luas koridor ni. Di bahagian sisi koridor ditempatkan tempat duduk bagi muslimin. Tempat duduknya sangatlah panjang daripada bermulanya di sini, memanjang hingga ke bahagian toilet di sana. Sangatlah banyak pilihan menuju ke Dewan Solat Utama. Sekitar suasana di dalam Masjid Puja Alam. Masjid ini terdapat 2 tingkat, dan kini kita berada di tingkat atas.